Barang siapa yang tidak memahami dan mengetahui makna huma, ay makna kalimat syahadah. Ya, dia tak tahu apa makna dalam kalimah la ilaha illallah dan dia tak tahu makna Muhammadur Rasulullah. Makna ya, bukan arti. Arti translate dia tiada Tuhan melainkan Allah. Makna tu benda yang tersirat dalam dia. Ya, dia tak tahu tu maka fahuwa kafirun. Orang tu kafir, mukhalladun finnar, kekal dalam neraka selama-lamanya. Wa in shalla walaupun dia sembahyang, wa shama Ramadan walaupun dia puasa bulan Ramadan, wa hajjal baitil haram walaupun pergi haji ke Mekah. Kan? Duit dah banyak, pergi haji je, pergi umrah sampai unta jemu tengok muka kau je. Ya, padahal Tuhan dia tak kenal. Bahaya ni. Maka orang ni panggil di sisi zahir Islam mesti manusia. Mana kalau dia mati tanam kubur Islam sebab Islam baka. Ya, mak bapak di Islam maka di Islam lah. Kan? Ada pun dia tak kenal Tuhan, dia tak tahu Tuhan dia siapa. Maka mukhalladun finnar, kekal dalam neraka wal a'adzubillah. Baru kena kenal apa makna kalimah la ilaha illallah. Apa makna la ilaha illallah? La mustaghnan an kulli ma siwa wa muftakiran ilaihi kullu ma ada illallah. Itu makna dia. Makna la ilaha, tiada Tuhan. Apa makna Tuhan? Dua makna. Istighna ila an kulli ma siwa wa iftikar kullu ma ada ilaihi. Itu makna Tuhan. Bila sebut Tuhan, dua sifat ketuhanan dia kena ada. Terkaya dari yang lain. Apa makna terkaya? Dia tidak berhajat, tidak memerlukan, tidak terikat, tidak bergantung pada sesiapa pun. Sebaliknya yang lain bergantung dengan dia. Waftikaru kullu ma ada ilaih. Yang lain satu zarah pun tak ada terlepas. Makhluk semua terikat dengan dia. Ada dia, mati dia, rezeki dia, hidup dia, segala-galanya. Ila mu'allakun billah muqaddarun. Ditakdirkan, diikat oleh Ta'ala. Itu makna ketuhanan. Ambil daripada mana? Ambil daripada ayat ya ayuhan nas antumul fuqara ilallah wallahu huwal ghani hamid. Ambil ayat tu. Wahai manusia, kamu fakir kepada Ta'ala. Fakir keluar sifat iftikar kullu ma ada ilaih. Wallahu wal ghaniyun, ghani keluar sifat istighna ilah. Itu dia ambil itu. Ulama ambil siap. Dia kata ulama ni pandai-pandai reka kan. Ya, ulama bukan reka, ulama hurai. Ya, menghuraikan makna yang ada dalam kalimah tu. Jadi bila kita nafi isbat dengan makna la ilaha, dia kita dah nampak dah. Mana tidak ada zat yang dia terlepas dari yang lain, terkaya. Sebalik yang lain terikat dengan dia. Tak ada zat macam ni. Baru kita isbat illallah melainkan Allah je. Jadi Allah ialah tempat tumpuan segala. Itu maksud as-samad. Allahus samad. Tempat terikat segala-gala dengan dia. Baik. Bila nak terikat segala dengan dia, sifat ketuhanan, istighna, dia masuk apa? 11 rumah masukan tu. Bila dia nak jadi dia makna terlepas daripada mana misi dia wujud. Taraf wujud dia zati. Apa makna wujud yang zati? Wujud mutlak. Dia tidak didahului oleh ketiadaan. Dan dia tidak akan bertembung dengan ketiadaan. Dengan mana baki. Maka wujud yang hakiki, 3 sifat, 4 sifat masuk. Bila kata wujud, mana dia tidak didahului ketiadaan. Mana masuk sifat kidam. Sebab kata kidam dia hudus baharu. Bila baharu dia berhajat. Berhajat fa'il, mana itu bukan Tuhan. Bila berhajat, itu sama taraf macam kita. Ya, dan wujudan dia tak boleh binasa. Sebab kalau binasa tak ada dia baharu. Wa kullu ma jazaa alaihi al-adamu alaihi qad an yastahilul qidamu. Tiap-tiap benda yang boleh harus menerima ketiadaan, maka mustahil sifat qidam. Itu dia. Kemudian wujudan dia mukhalif, dia mukhalafah, tak sama dengan makhluk. Itu maknanya bila masuk makna ketuhanan, barang yang wajib dia kena ketahui, barang yang mustahil dan mana harus. Itu maksud kata siapa yang tak mengetahui makna kalimah ni, mana dia kena ketahui makna yang ada dalam kalimah la ilaha illallah minal wajibat wal mustahilat wal jaizat. Ya, benda wajib, mustahil, harus dia tahu tu maknanya. Dia faham dalam makna ketuhanan yang ada dalam simpul kata besar, iaitu kalimah syahadah. Ya, itu maksud dia ni.